Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan secara detail kota ini ribuan tahun silam sebagai kota tempat munculnya Dajjal. Ternyata ciri-ciri yang disampaikan terbukti tepat hari ini. Inilah kota tempat munculnya Dajjal dan ciri pengikutnya yang sesuai dengan kabar Rasulullah tersebut. Yuk kita mulai videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Isfahan, yang dikenal sebagai kota terbesar ketiga di Iran, akan berperan sebagai pusat komando bagi pasukan Dajjal dan sekutunya di masa akhir. Menurut tradisi, banyak Yahudi yang menetap di Isfahan. Sebuah hadis dari Nabi Muhammad menunjukkan bahwa Isfahan akan menjadi tempat berkumpulnya para pendukung Dajjal ketika masa akhir tiba. Diprediksi, orang-orang Yahudi dari Isfahan, sejumlah 70.000, akan bergabung dengan pasukan Dajjal, diketahui dari pakaian khas mereka, yaitu tayalisa. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ini menyatakan bahwa Dajjal akan datang bersama pengikutnya, terutama dari kalangan Yahudi Isfahan. Secara tradisional, Yahudi dibagi menjadi 12 suku, dan di antara mereka, Yahudi yang berasal dari Isfahan dikategorikan sebagai bagian dari suku Efraim. Ini menandakan posisi unik dan pentingnya Yahudi Isfahan dalam struktur kesukuan Yahudi secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami telah membagi mereka, Bani Israel, menjadi 12 suku sebagai golongan-golongan besar." Quran, Surah Al-A'raf, ayat 160. Yahudi Isfahan membedakan diri dari kelompok Yahudi lain dengan karakteristik khas mereka. Salah satu ciri paling menonjol adalah kebiasaan mereka memakai tayalisah, sebuah pakaian tradisional yang membedakan mereka dari kelompok-kelompok Yahudi lainnya. Nabi Muhammad secara khusus menyebutkan bahwa Yahudi Isfahan dikenali melalui pemakaian atayalisa, sebuah jenis selendang Persia yang menjadi pakaian khas mereka. Atayalisa ini terkenal dengan warna putihnya yang dominan, dan dihiasi dengan garis-garis biru tua memanjang. Uniknya, tradisi pemakaian atayalisa ini masih dilestarikan oleh Yahudi Isfahan di Iran hingga masa kini. Meskipun Nabi Muhammad tidak pernah mengunjungi Isfahan atau bertemu langsung dengan penduduknya, beliau memiliki pengetahuan tentang karakteristik Yahudi Isfahan. Kemampuan Nabi Muhammad untuk menggambarkan ciri-ciri mereka dianggap sebagai bukti otentisitas wahyu Allah yang diterima beliau. Sesuai dengan hadis yang syahih, dinyatakan bahwa pada masa akhir, Dajjal akan didukung oleh sekelompok besar Yahudi Isfahan, yang jumlahnya mencapai 70.000 orang. Isfahan, yang saat ini dikenal sebagai kota terbesar ketiga di Iran, juga merupakan rumah bagi salah satu komunitas Yahudi terbesar di negara tersebut. Berdasarkan sejarah, kota-kota di Iran, termasuk Isfahan, menjadi tempat perlindungan utama bagi Yahudi saat Yerusalem kuno dihancurkan oleh kerajaan Babilonia sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Ketika negara Israel didirikan, tercatat banyak Yahudi asal Iran, termasuk dari Isfahan, yang memilih untuk kembali ke Israel. Jumlah Yahudi yang berasal dari Iran dan berpindah ke Israel diperkirakan sekitar 120.000 orang. Meskipun pembentukan negara Israel telah terjadi, Iran, termasuk Isfahan, tetap memiliki komunitas Yahudi yang signifikan. Menurut data dari Komite Yahudi, sekitar 9.000 Yahudi masih tinggal di Iran, dengan mayoritas sekitar 7.000 orang berada di Isfahan. Kota ini memiliki nilai historis yang mendalam bagi komunitas Yahudi. Isfahan, yang pernah menjadi salah satu kota terbesar dunia, juga merupakan tempat pengungsian Yahudi pertama setelah kehancuran Yerusalem di masa lalu. Selain itu, pada zaman abad pertengahan, Isfahan pernah menjadi ibu kota pada era dinasti Safawiyah dan Seljuk. Saat ini, Iran mayoritas dihuni oleh umat Islam, dengan sekitar 89% penduduknya menganut Syiah dan 9% Sunni.
dia akan tetap berlalu, tak akan diulang lagi. Contoh yang terlibat dengan tanda ini ialah kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi Muhammad dilahirkan, bila Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu adalah sebahagian tanda kiamat kecil. Tetapi bila Rasulullah dah meninggalkan kita, bila Rasulullah dah wafat, tanda itu tak akan berulang, tak akan berulang lagi. Maksudnya tidak akan ada Rasulullah ini bangkit buat kali kedua. Tidak akan ada the second coming bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali menemui dan menjumpainya di padang mahsyar kelak. Begitu juga dengan peristiwa mukjizat terbelahnya bulan. Kalau kita rincikan tanda-tanda kiamat yang kecil, mukjizat Nabi yang belah bulan itu adalah sebahagian dari tanda kiamat kecil. Bila dia dah berlaku di masa hayat Nabi, adakah akan berlaku lagi pada masa ni? Dia tak akan berlaku lagi dan tak akan berulang lagi. Yang ni ialah contoh tanda kiamat kecil yang dah berlaku dan tak akan berulang lagi. Yang kedua ialah merujuk kepada tanda kiamat kecil yang akan ada, yang akan berlaku, yang akan sering terjadi dan diulang-ulang konsep kejadiannya. Maksudnya benda ni bila muncul dia tak akan berhenti-henti, dia tak akan tamat-tamat sehinggalah dunia ini menuju pengakhiran dia, iaitu kiamat. Sebagaimana kita boleh lihat perkara-perkara dalam konteks yang kedua ini menerusi 40 hadis peristiwa akhir zaman. Kita kata ada sekumpulan manusia iaitu yang diberikan amanah tetapi tidak mampu menunaikan dan menjalankan amanah dia. Bila dia start ada grup macam ni, dia akan berterusan, akan muncul, akan ada sampai hari kiamat. Begitu juga dengan sabda Nabi tentang merebaknya amalan perzinaan. Bila dia start orang berzina, sampai hari kiamat pun tetap akan berlaku perzinaan, akan berulang-ulang. Begitu juga hadis Nabi menyebut tentang akan melatanya amalan riba. Bila start muncul riba, sampai hari kiamat pun riba akan berlangsung dan berlaku. Begitu juga bila Rasulullah menyebut orang perempuan di akhir zaman ni akan pakai pakaian tetapi seumpama telanjang. Tetap akan berlaku dan berulang-ulang. Begitu juga ada sekumpulan manusia yang mengaku jadi Nabi. Tetap akan ada di setiap ketika dan setiap zaman. Jadi itu sebahagian daripada contoh bila dia dah bermula, dia akan terus berlaku dan dia akan berulang-ulang sifat tersebut. Dan dalam konteks yang ketiga, ialah tanda-tanda kiamat kecil yang dikatakan masih belum berlaku. Tanda kiamat kecil tapi tak berlaku. Antara dulu yang disebutkan oleh ulama, ni ulama sebut dulu, mungkin sekarang dah berlaku, iaitu akan menjadi kesuburan di kawasan tanah Arab akan jadi subur. Dan di sana akan diairi dengan pengaliran-pengaliran tertentu. Maksudnya tanah-tanah yang sebelum ni gersang, tanah-tanah yang sebelum ni tandus, tanah-tanah yang sebelum ni kering di bumi ataupun kawasan Arab tu, sekarang akan jadi tanah yang subur dan dibuat saliran-saliran dan pengairan tertentu untuk menyuburkan dia. Mungkin ulama letak benda ni tak berlaku pada zaman mereka dan hari ini benda ni mungkin dah berlaku. Baik, dan yang keempat inilah yang menjadi sasaran kepada kita malam ini, iaitu perkara-perkara yang melibatkan tanda kiamat besar. Bila sebut tanda kiamat besar, ramai di antara kita malam ni yang mungkin ada depan saya hadirin dan hadirat yang dah hafal antara 10 tanda kiamat besar. Tetapi yang paling dominan di antara ke-10 tersebut ialah 4 benda yang ditunggu-tunggu kedatangannya, iaitu yang pertama merujuk kepada kedatangan Dajjal. Yang kedua, kedatangan Imam Al-Mahdi yang menjadi tajuk dan topik utama malam ini. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa alaihi salam, dan yang keempat keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Inilah 4 yang paling dominan dan sering dibicarakan.
di kalangan bukan sahaja masyarakat awam, lebih jauh dia ini dibahaskan dan diperdebatkan di kalangan ulama-ulama dan cendekiawan Islam. Jadi bila kita dah didepani dengan hal-hal tersebut dan benda ini amat memudahkan bagi kita untuk memahaminya, sekarang timbul persoalan-persoalan. Perlu tak kita nak mengenal? Perlu tak kita nak memaham? Perlu tak kita nak mengetahui hal ehwal yang berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman? Apa keperluan tahunya benda ni pada kita? Apa keperluan tahu dan faham benda ni pada kita? Apa perlunya tahu, faham dan mengerti benda ni pada kita? Jadi yang paling penting saya akan mendatangkan beberapa dalil. Antaranya termasuk ialah yang pertama yang menjadi rukun iman kita ialah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Sebab apa yang ni jadi paksi? Sebab apa yang ni jadi base? Sebab segala tanda-tanda hari kiamat, baik yang kecil maupun yang besar, datang daripada dua sumber ini. Datang daripada keimanan kita pada Allah dan keimanan kita pada Rasul. Sebagaimana yang disebutkan di awal surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Zalikal kitab, itulah kitab yang dinamakan sebagai Al-Quran, yang tidak ada sedikit pun keraguan padanya, yang dia ni dapat memberikan hidayah dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa tagline orang yang bertakwa? Iaitu orang-orang yang beriman dengan perkara-perkara yang bersifat ghaib. Yang kita sebut empat paling dominan tadi sudah nyata atau jelas depan kita atau belum muncul? Imam Mahdi dah jumpa tak? Belum lagi. Dajjal dah keluar tak? Belum lagi. Nabi Isa dah turun tak? Belum lagi. Ya'juj Ma'juj dah keluar ke? Wallahu a'lam. Jadi sekarang tu benda tu kita percaya, kita beriman dan dia ghaibiyah buat masa ni. Dia di luar pengetahuan kita. Menjadi perkara yang ghaib daripada ilmu dan ma'rifat kita. Jadi kita percaya benda ni walaupun dia ghaibiyah, walaupun dia tak datang. Sebab apa? Bila kita percaya pada Allah, kita juga percaya pada firman dan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi yang jadi penyampai kepada wahyu dan firman tersebut ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga kita wajib mengimani dan membenarkan setiap kata-kata dia, setiap perbuatan dia, setiap pengakuan dan takrir daripada dia. Dan yang kedua ialah kita ni beriman kepada yang kita sebut awal tadi, iaitu beriman kepada hari kiamat yang nombor 5. Dalam hadis Nabi dengan Jibril disebutkan, antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Apa dia iman itu? Iman itu ialah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab Rasulnya, hari kiamat dan qadarnya. Ketentuannya sama ada yang baik ataupun ketentuan qadarnya sama ada yang buruk. Jadi bila kita dah beriman kepada hari kiamat, inilah yang jadi paksi kepada kita untuk meyakini tentang keberadaan munculnya 4 kumpulan ataupun 4 individu yang dighaibkan daripada mata dan ilmu kita sekarang. Seterusnya, yang menjadi paksi kepada kekuatan benda-benda tersebut inilah dapat mengukuhkan keimanan, dapat mengukuhkan kepercayaan, dapat mengukuhkan keyakinan kita kepada Allah dan perkara-perkara yang terlibat dengan rukun iman yang 6 tadi. Sekarang kita nak alihkan tujuan ataupun pandangan kita malam ini kepada satu perkara. Inilah yang disebutkan sebagai Al-Mahdi. Bila kita sebut Al-Mahdi, apa maksud Al-Mahdi dalam bahasa Arab? Al-Mahdi ini ialah kata dasar, kata akar bagi huda, hidayah, iaitu yang diberi hidayah ataupun yang diberi petunjuk. Itulah makna Al-Mahdi, yang diberi hidayah ataupun yang diberi petunjuk. Kalau kita nak bahas dalam ilmu nahu atau ilmu saraf, dia disebut sebagai isim maf'ul.
isim maf'ul. Dan inilah yang disebut yang kita boleh kaitkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat besar Nabi, iaitu Irbad bin Sariyah. Yang mana hadis itu panjang, tetapi di belakang dia sebut wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maksudnya sunnah khulafah yang terpimpin, sunnah khulafah yang terbimbing. Yang terbimbing, yang sentiasa diberi hidayah, yang sentiasa diberi petunjuk. Bila kita ambil umum kata Al-Mahdi, yang diberi hidayah dan petunjuk juga tidak terkecuali dan terkeluar daripada 4 orang sahabat yang utama. Apa yang kita namakan sebagai Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali. Kalau ambil umum hadis tadi. Tetapi pengkhususan hadis-hadis yang diceritakan oleh Rasulullah bukan merujuk kepada 4 nama sahabat tadi, tetapi individu tertentu yang akan lahir daripada keturunan salah seorang ahli keluarga Rasulullah, yang dikatakan berasal daripada keturunan Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sebelah bapa, dan ada riwayat yang menyebut akan datang daripada keturunan Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma dari sebelah ibu. Itulah yang dikatakan sebagai Al-Mahdi. Tetapi sebelum kita pi lebih jauh, ada seorang ulama dianggap sebagai ulama yang hebat dalam ilmu hadis, iaitu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala. Imam Ibnu Qayyim ni, bila dia lihat hadis-hadis yang datang yang diriwayatkan oleh para sahabat, kemudian sampai periwayatan tersebut kepada ulama-ulama, dan bila sampai periwayatan tersebut ke tangan beliau, beliau mula menyaring hadis-hadis yang ada keterkaitan dan penisbahan dengan Imam Mahdi. Lalu beliau membuat satu komentar, hadis-hadis yang diriwayatkan mengenai Imam Mahdi terbahagi kepada 4 kumpulan hadis. Yang beliau sebut, yang pertama, ada hadis-hadis tersebut bertaraf sahih. Ada hadis-hadis tersebut bertaraf hasan. Ada hadis-hadis tersebut bertaraf gharib. Ada hadis-hadis tersebut bertaraf maudhu' ataupun dhaif. Inilah pembahagian yang dibahagikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Tetapi saya nak bawa di sini pengalaman-pengalaman dan pandangan-pandangan yang pernah diutarakan oleh ulama-ulama terdahulu, yang khilaf bagi mereka siapakah Al-Mahdi yang dimaksudkan oleh Rasulullah, yang dimaksudkan oleh Nabi, yang akan muncul di akhir zaman, kepada sekurang-kurangnya 4 bahagian. Bahagian yang pertama, ada ulama-ulama sebelum kita ni berkomentar bahawa Imam Mahdi yang dimaksudkan oleh Nabi yang akan muncul di akhir zaman ni tidak lain dan tidak bukan merujuk kepada individu yang sama yang akan diturunkan oleh Allah, iaitu Nabi Isa alaihi salam. Jadi jangan pelik, jangan cepat melatah. Jadi ulama-ulama sebelum kita dah ada yang berpendapat dan berpandangan demikian. Maksudnya Imam Mahdi itu orang yang sama, iaitu Nabi Isa alaihi salam yang akan diturunkan oleh Allah di akhir zaman kelak. Satu pandangan. Yang kedua, ada juga yang berpandangan Al-Mahdi itu adalah nama salah seorang khalifah Daulah ataupun Bani Abbasiyah. Kalau kita belajar tentang dinasti dan kerajaan Islam, selepas Sayyidina Ali itu ada dinasti Umayyah, ada dinasti Abbasiyah, ada dinasti Andalusia, ada dinasti yang panjang sampailah dinasti Osmaniyah. Tapi dinasti yang kedua, Daulah Abbasiyah tu, ada salah seorang khalifah dia dengan gelaran Al-Mahdi daripada kabilah Bani Abbas. Ada juga ulama yang berpendapat dan kata Al-Mahdi yang dimaksudkan tu, yang akan datang tu, merujuk kepada salah seorang khalifah daripada dinasti Daulah Abbasiyah. Dan perkara ni dah berlalu dan berakhir pun kalau merujuk kepada dia. Jadi kita terima pandangan dan pendapat tersebut dengan hati yang terbuka. Itu pendapat, itu pandangan. Dan yang ketiga ialah, yang inilah yang disepakati
oleh sebahagian besar ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, dan saya kira peratusan besar yang diyakini dan dipercayai oleh kita semua malam ini, iaitu Imam Mahdi masih lagi belum dimunculkan oleh Allah, tetapi seorang individu, figure, personality, insan yang akan dibangkitkan oleh Allah di akhir zaman kelak. Yang kita sebut sifat dan ciri dia tadi ialah salah seorang daripada keturunan Nabi, yang keturunan bapa melalui Hasan, keturunan ibu melalui Husain. Maksudnya dia tak muncul lagi, dia akan datang di kemudian hari bila dekat nak hari kiamat. Jadi ulama-ulama yang mengatakan ada 4 jenis hadis tadi tentang datangnya Imam Mahdi, sama ada Hasan, sama ada Sahih, sama ada Gharib, sama ada Maudhu'. Tetapi bila kita menggabungkan keseluruhan hadis-hadis tersebut, yang dhaif ataupun yang gharib tadi akan jadi naik tingkatan darjat dia, kerana begitu banyak hadis-hadis yang lebih kuat yang bertaraf sahih, hadis-hadis yang lebih banyak dan kuat yang bertaraf hasan. Dengan kata lain, hak gharib dan dhaif tadi saling melengkap, saling membantu menguatkan dengan hadis-hadis yang lain. Okey. Sekarang kita pi pada pandangan yang terakhir. Pandangan terakhir yang saya maksudkan ialah ini bukan aliran biasa ahli sunnah wal jamaah, tetapi yang ini ialah dari aliran Syiah Imamiyah. Aliran Syiah Imamiyah, dalam akidah mereka, mereka mempercayai tentang bab imamah. Sebab tu rukun iman mereka, salah satu yang tak ada pada ahli sunnah wal jamaah ialah imamah, kerana mereka percaya tentang keimaman. Yang tu yang dia ada imam 12 tu bermula daripada Saidina Ali, Hasan, Husain, Ali Zainul Abidin, Muhammad Al-Bakhir, Ja'far As-Sadiq, Musa Al-Kazim, Ali Al-Hadi, sampailah yang nombor 11, iaitu Muhammad bin Hasan Al-Askari. Jadi nombor 12 dia tunggu tu ialah Imam Mahdi. Tetapi ada juga sebahagian daripada grup ini yang meyakini Imam Mahdi yang mereka tunggu yang nombor 12 tu merujuk kepada nombor 11 dah, iaitu Muhammad bin Hasan Al-Askari yang menghilangkan diri dia. Dulu dia pernah ada, kemudian dia gaib, dia hilang, dia duduk di satu tempat yang orang ni tak tahu, tetapi di akhir zaman dia akan raja'ah, dia akan kembali lagi untuk menjadi Imam Mahdi. Nah, ini anda nak pakailah, cuma saya nak keutarakan pendapat dan pandangan. Ini yang aliran Syiah punya. Jadi secara umumnya terdapat 4 pandangan, 4 yang pernah dikeutarakan ulama-ulama sebelum kita. Pertama, saya ulang balik, Imam Mahdi merujuk kepada Nabi Isa sendiri. Yang kedua, Imam Mahdi merujuk kepada salah seorang khalifah daripada Daulah Bani Abbasiyah. Yang ketiga, yang disepakati oleh sebahagian besar peratusan ulama ahli sunnah wal jamaah, dia ni tak muncul lagi. Dan yang keempat, aliran Syiah yang mengatakan imam ke-11, iaitu Imam Muhammad bin Hasan Al-Askari. Baik. Sekarang ni habislah bab yang pertama kita sebagai muqaddimah. Jadi inilah muqaddimah kita yang saya namakan sebagai bab pertama, pengenalan, untuk kita menjurus kepada bab-bab yang lebih berat, bab-bab yang lebih kasar. Jadi seterusnya saya akan pergi kepada bab ataupun topik yang kedua, iaitu nama-nama ulama besar dan kitab-kitab karangan ataupun hasil karya mereka yang menceritakan dan meriwayatkan tentang kedatangan Imam Al-Mahdi. Faham betul lah, topik yang kedua, bab yang kedua ni nama-nama ulama besar dan hasil karya, kitab-kitab karangan mereka yang meriwayatkan hadis-hadis tentang kedatangan Imam Al-Mahdi di akhir zaman. Baik, antara yang saya boleh senaraikan, memang banyak kitab-kitab yang terhasil daripada kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Antaranya yang pernah sampai ke tangan kita hari ini hampir 63 buah kitab yang diketahui, yang dicetak, yang dapat dibeli, yang dapat dibaca, yang dapat dinikmati ilmu dia.
Tetapi di luar pengetahuan kita mungkin masih banyak kitab-kitab yang tidak sampai ke tangan kita, yang menceritakan tentang kehadiran dan kedatangan Imam Mahdi, baik ulasan mereka itu secara umum atau ulasan mereka secara khusus tentang sifat-sifat, tentang kita kata perangai-perangai, tentang perilaku-perilaku, tentang keadaan-keadaan menjurus kepada Imam Al-Mahdi. Antaranya saya akan sebutkan beberapa nama ulama dan kitab karangan mereka tentang periwayatan tersebut. Antara yang paling besar ialah selepas Al-Quran kita ada ulama-ulama hadis kan? Ulama-ulama hadis. Baik. Yang pertama ialah Imam Bukhari. Semua orang kenal Imam Bukhari. Dalam kitab Imam Bukhari yang disebut sebagai Sahih Al-Bukhari, di dalam satu tajuk iaitu kitab Bad'ul Khalqi wa Nuzuli Isa alaihi salam, dalam jilid yang keempat. Jadi dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Bad'ul Khalq wa Nuzuli Isa alaihi salam jilid keempat ada meriwayatkan hadis tentang Imam Mahdi. Yang kedua, Imam Muslim. Imam Muslim, imam yang sinonim dengan kitab karangan dia Sahih Muslim. Boleh kita buka jilid 1, boleh buka jilid 2, bab Nuzuli Isa alaihi salam, bab yang ke-18. Jadi ada 2 jilid. Bab 18 jilid 1, bab 18 jilid 2 ada meriwayatkan tentang hadis kedatangan Imam Mahdi. Imam yang ketiga ialah imam hadis, iaitu Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud, kitab dia ialah Sunan Abu Dawud. Boleh buka jilid yang kedua, jilid yang ketiga, jilid yang kelima. Ada dalam 3 jilid tersebut perihal hadis Imam Mahdi. Seterusnya Imam At-Tirmizi yang terkenal dengan kitab Sunan, iaitu Sunan At-Tirmizi. Di dalam kitab Sunan dia boleh buka jilid kedua, boleh buka jilid ke-9. Banyak hadis yang memperihalkan tentang Imam Mahdi. Seterusnya Imam Ibnu Majah yang terkenal dengan kitab hadis dia Sunan Ibnu Majah, boleh buka kitab jilid yang kedua. Ada hadis memperihalkan tentang Imam Mahdi. Begitu juga dengan seorang imam, salah seorang imam mazhab yang cukup terkenal dan berkepakaran serta berkemahiran dalam bidang hadis, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal dia ada satu kitab hadis yang bernama Musnad Ibnu Hanbal. Boleh buka jilid pertama dan jilid ketiga, ada hadis tentang kedatangan Imam Al-Mahdi. Yang ketujuh, kita boleh rujuk kitab Imam An-Nasai, salah seorang imam hadis, iaitu Sunan An-Nasai jilid kedua, ada berita tentang kedatangan Imam Mahdi. Imam yang ke-8 iaitu Imam Al-Hakim, salah seorang ulama besar hadis, Mustadrak ala Sahihaini. Dialah ulama hadis yang menyaring kembali hadis-hadis sahih daripada Bukhari dan Muslim, lalu menamakannya sebagai Al-Mustadrak ala Sahihaini. Boleh buka Mustadrak ala Sahihaini jilid yang keempat, ada hadis pasal Imam Mahdi. Begitu juga yang ke-9, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kitabnya Sawa'iqul Mukhriqah, khusus tentang Imam Mahdi. Yang ke-10 juga Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Qaulul Mukhtasar fi Alamatil Mahdiyil Muntazar, juga kitab yang khusus saja-saja pasal Imam Mahdi. Begitu juga imam yang ke-11, Imam Ibnu Tawus, dengan kitab dia Al-Malahim wal Fitan. Imam yang ke-12, Imam Tabarani, ulama besar hadis, kitab dia Al-Ma'jam. Yang ketiga, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, syarah bagi Sahih Bukhari Fathul Bari, jilid yang ke-7. Begitu juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga yang nombor 19, Tahzibus Sabit, jilid ke-9. Yang ke-20 juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitab dia Nuzhatun Nazar.
Nak lagi yang ke-16, Imam Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Nak lagi Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Jami'us Shaghir. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Alamatil Qiyamah. Begitu juga dengan Imam Ibnu Asakir, seorang tokoh sejarah dan sirah, iaitu Tarikh Ibnu Asakir jilid keempat, ada kisah Imam Mahdi. Salah seorang tokoh tafsir, Imam Tabari, yang terkenal dengan tafsir Tabari, juga pengarang kitab sejarah dan sirah Tarikh Umam wal Muluk atau dikenali Tarikh Tabari, buka jilid yang ke-7. Nak lagi kah? Nak lagi tak payah dah tak? Jadi ada 63. Ini adalah nama-nama ulama besar. Sebahagian besar adalah beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mana hasil karya mereka ni, kalau yang ulama dalam bidang hadis, mereka telah meletakkan bab-bab dan topik tertentu di dalam kitab hadis mereka tentang kedatangan Imam Al-Mahdi. Jadi ulama-ulama yang terkemudian daripada mereka seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Suyuti, Imam Abu Nu'aim, Imam Hamad, mereka meletakkan satu kitab secara khusus tentang hadis-hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam sebelum ni tentang kedatangan Al-Mahdi. Baki lagi menjadi kita yang rendah ilmu macam saya, yang rendah ilmu macam kita semua, yang cetek tak tahu apa. Jadi untuk kita dapatkan maklumat, jadi saya dah sertakan antara nama-nama ulama dan kitab-kitab mereka yang boleh kita rujuk pada bila-bila masa sahaja. Kalau kita ada masa cari, kita ada masa belajar, kita ada masa talaki, kita ada masa fahamkan hadis-hadis tersebut. Jadi ini yang membawa kita kepada topik ataupun bab yang kedua. Sekarang saya nak berpindah kepada topik ataupun bab yang ketiga, iaitu sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Rasulullah, siapakah di antara mereka yang meriwayatkan hadis-hadis berkenaan kedatangan Al-Mahdi? Jadi ramai-ramai sahabat Nabi, ramai-ramai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, berapa ramai dan siapakah antara mereka yang meriwayatkan hadis-hadis daripada Nabi semasa hayat dan hidup Nabi tentang kedatangan Al-Mahdi? Antaranya yang disaring dan dihuraikan oleh ulama-ulama sirah, ulama-ulama sejarah dan begitu juga ulama hadis. Hampir ada 44 orang sahabat Nabi. 44 orang sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis-hadis mengenai berita kedatangan Al-Mahdi. Jadi siapakah mereka? Ada ulama-ulama yang mengatakan termasuk mereka ialah ulama-ulama yang dijamin masuk syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi, ada sahabat-sahabat yang setia dengan Nabi, ada sahabat-sahabat yang senior dengan Nabi, ada sahabat-sahabat yang jarang bertemu dengan Nabi tetapi juga mampu mengambil dan meriwayatkan hadis tertentu berkenaan dengan kisah kedatangan Al-Mahdi. Antara yang disebutkan sebilangan besar daripada 44 orang tersebut, saya sebutkan malam ni, antaranya ialah 4 orang ummul mukminin. Bila sebut ummul mukminin merujuk kepada isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa salah seorang ataupun 4 orang isteri Nabi yang riwayat hadis tentang Mahdi? Yang pertama ialah isteri Nabi yang paling dikasihi dan disayangi, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan hadis tentang Al-Mahdi. Yang kedua, ummul mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Yang ketiga, ummul mukminin Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Yang keempat iaitu ummul mukminin Maimunah radhiyallahu taala anha. Jadi di kalangan isteri Rasulullah ada Aisyah, ada Ummu Habibah, ada Ummu Salamah, ada Maimunah. 4 orang. Di kalangan sahabat-sahabat Nabi hak dijamin masuk syurga,
Adanya hadis diriwayatkan daripada Uthman bin Affan. Ada hadis yang diriwayatkan oleh sepupu dan menantu Rasulullah sendiri, iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ada juga sahabat yang bernama Sayyidina Ali al-Hilali radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi sebahagian besar ada 6 orang sahabat yang meriwayatkan hadis Al-Mahdi yang dimulakan dengan nama Abdullah. 6 orang sahabat Nabi yang riwayat hadis Al-Mahdi yang dimulakan dengan nama Abdullah. Mesti sahabat hak masyhur dah. Yang pertama Abdullah bin Abbas. Yang kedua Abdullah bin Umar. Yang ketiga Abdullah bin Mas'ud. Yang keempat Abdullah bin Amru bin Al-As. Yang kelima Abdullah bin Al-Haris. Yang keenam Abdullah bin Hausib. Abdullah ibnu Abbas pupu Nabi. Abdullah ibnu Mas'ud orang yang jaga kayu sugi Nabi. Abdullah bin Umar anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Abdullah bin Amru ialah anak kepada sahabat Amru bin Al-As. Abdullah bin Hausid ialah sahabat yang jarang kita dengar. Abdullah Al-Hausid satu, Abdullah bin Al-Haris juga sahabat yang jarang kita dengar. Jadi ada 6 orang sahabat yang dimulakan dengan nama Abdullah. Seterusnya ada 5 orang sahabat yang meriwayatkan hadis tentang Mahdi yang dimulakan nama dengan Abu. 5 orang sahabat yang dimulakan nama dengan Abu. Yang pertama periwayat hadis paling banyak Abu Hurairah. Yang kedua Abu Ayyub Al-Ansari. Yang ketiga Abu Sa'id Al-Khudri. Yang keempat Abu Umamah Al-Bahili. Yang kelima Abu Tufail radhiyallahu ta'ala anhuma. Ada Abu Hurairah, ada Abu Sa'id Al-Khudri, ada Abu Ayyub Al-Ansari, ada Abu Umamah Al-Bahili dan ada Abu Tufail. Hak nama Abdullah ada 6, hak mula dengan Abu ada 5. Hak mula dengan nama Jabir ada 4. Hak mula dengan nama Jabir ada 4. Yang pertama Jabir bin Abdullah. Yang kedua Jabir bin Samurrah. Yang ketiga Jabir bin Tabligh. Dan yang keempat Jabir bin Majdi As-Sadafi. Jabir bin Majdi As-Sadafi. Ada 4 orang yang mula dengan nama Jabir. Dan yang dimulakan dengan nama Amru ada 3 orang. Yang dimulakan dengan nama Amru ada 3 orang, iaitu Amru bin Al-As, bapa kepada Abdullah bin Amru tadi. Yang kedua ialah Amru bin Nufair. Dan yang ketiga ialah Amru bin Murrah Al-Juhani. Jadi ada 3 sahabat yang nama Amru. Seterusnya sahabat hak biasa-biasalah, hak perseorangan. Sayyidina Huzaifah bin Al-Yaman, Sayyidina Ammar bin Yasir, Sayyidina Buraidah, Sayyidina Sauban, Sayyidina Salman Al-Farisi, Sayyidina Zubair bin Al-Awwam, Sayyidina Talhah bin Ubaidillah, Sayyidina Tamim Ad-Dari, Sayyidina Qais bin Ahnaf dan seumpama dengannya. Jadi bila gabung-gabung semua tu berjumlah berapa orang? 44 orang sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis-hadis daripada Nabi waktu dia hidup dengan Nabi, mendengar sendiri perkataan itu dengan telinga mereka dan meyakini dengan hati, jiwa dan perasaan mereka, akhirnya diriwayatkan kepada sahabat-sahabat, para tabi'in dan seterusnya. Hadis itu sampai pada kita hari ini. Jadi bila dalam banyak-banyak hadis tu kita kembali kepada bab yang awal tadi. Sebagaimana Imam Ibn Qayyim kata, dalam banyak-banyak hadis tu terbahagi kepada 4 jenis hadis tadi kan. Sama ada dia sahih, dia hasan, dia gharib ataupun dia dhaif. Baki lagi, sahabat-sahabat ni kemudian menuturkan hadis-hadis ni kepada umat-umat selepas mereka. Bila sebut umat selepas sahabat, dia dipanggil tabi'in. Antara 5 tabi'in besar yang meriwayatkan hadis-hadis Imam Mahdi tapi secara mursal. Ada 5 orang. Yang pertama ialah Sa'id ibnu Musayyab. Pernah dengar nama ni? Sa'id ibnu Musayyab ni bukan orang lain. Dia ni menantu Abu Hurairah.
Tabi'in yang nama Sa'id bin Musayyab ni menantu kepada sahabat Abu Hurairah seorang. Yang kedua ialah imam besar di Basrah yang juga terkenal sebagai ahli sufi pertama, iaitu Imam Hasan Al-Basri. Yang ketiga Imam Qatadah. Yang keempat Imam Muammar, dan yang kelima Imam Syahar bin Hawsab. Tu ada 5. Sa'id bin Musayyab, yang kedua Imam Hasan Basri, yang ketiga Imam Qatadah, yang keempat Imam Muammar, yang kelima Imam Syahar bin Hawsab. Jadi inilah 5 orang tabi'in yang meriwayatkan hadis mengenai kedatangan Imam Mahdi secara mursal. Jadi kalau kita nak tengok periwayatan tersebut, jelas sampai kepada kita periwayatan daripada sahabat yang jumlah 44 ini. Ada di antara mereka yang cuma menerima 1 hadis daripada Nabi. Ada di antara sahabat yang menerima 2 hadis daripada Nabi. Ada di kalangan sahabat yang menerima 3 hadis daripada Nabi. Ada juga di kalangan sahabat yang menerima lebih daripada 3 hadis daripada Nabi berkenaan dengan Imam Mahdi. Dengan kata yang lain, jelas dan banyaknya periwayatan dan jalan-jalan rawi ini, sesungguhnya tahap penerimaan hadis kita tentang kedatangan dan pemberitaan munculnya Imam Mahdi adalah pada darjat mutawatir mutlak. Memang tak boleh dinafi, memang tak boleh diingkari. Memang hadis ni mutawatir. Sama ada dia 4 jenis tadi pun, hak dhaif dengan gharib tu dia jadi kuat. Disebabkan terlampau banyaknya jalan periwayatan dan para perawi yang meriwayatkan tentang hadis ini. Baik, boleh faham tak setakat ni? Hak nama tu tak payah hafal lah. Itu saya nak sebut saja sebagai pengetahuan. Baik, kita pergi kepada topik dan bab yang terakhir malam ni. Saya nak sebut 4 bab saja. Muqaddimah, ulama dan kitab dia, sahabat-sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis, dan yang terakhir topik malam ni, bab malam ni ialah hukum mengingkari kedatangan Imam Al-Mahdi. Apakah hukum bagi orang yang ingkar tentang kedatangan Imam Al-Mahdi? Baik, ulama-ulama bersepakat dalam menentukan hal yang disebutkan bagi tajuk bagi topik ini. Hukum orang yang ingkar kedatangan Imam Mahdi terbahagi kepada 2 jenis. Terbahagi 2 jenis. Dengar betul-betul. Yang pertama, ada satu grup, ada satu kumpulan yang mereka ni hanya mengingkari hadis-hadis yang datang tentang pemberitaan kedatangan Imam Al-Mahdi. Marilah hadis sahih ke, marilah hadis hasan ke, marilah hadis gharib ke, marilah hadis dhaif sekalipun, aku ni tak mau percaya, aku ni tak mau membenarkan hadis-hadis yang diriwayatkan tentang kedatangan Imam Mahdi. Ni hak dia tolak, satu grup ni hadis saja dia tolak. Tetapi hak yang kedua ni, dia menolak bukan dalam konteks hadis. Dia menolak batang tubuh terus. Maksudnya dia menolak di akhir zaman nanti akan datang seorang manusia, seorang individu, seorang personality, seorang figure daripada kalangan kaum kerabat Nabi yang namanya Imam Mahdi. Hak pertama tu ingkar dari sudut hadis. Hak kumpulan yang kedua, konteks ingkar dia memang tak percaya terus. Tak ada Imam Mahdi yang akan muncul, tak ada Imam Mahdi yang akan mai di akhir zaman nanti. Jadi, ada sesetengah orang, dia hanya menolak salah satu. Tetapi dalam konteks Imam Mahdi, dia tak boleh jadi menolak dua-dua. Maksud saya macam ni. Kalau kita ada satu benda yang saya namakan A, ada satu benda yang saya namakan B. Ada orang boleh terima A, dia tak mau terima B. Ada orang dia boleh terima B, dia tak mau terima A. Ada orang boleh terima dua-dua, ada orang tak boleh terima dua-dua. Tapi dalam konteks yang pertama dan kedua, saya suka A, tak suka B, saya suka B, tak suka A, hak ni tak boleh berlaku dalam konteks Imam Mahdi. Tengok betul-betul ya. Grup yang pertama, mungkin boleh jadi orang tu hanya dia tak percaya pada hadis. Aku tak percaya pada hadis-hadis yang diriwayatkan tentang Imam Mahdi. Tapi hak konteks kedua aku percaya satu masa di akhir zaman akan ada Imam Mahdi.
Hak ni boleh berlaku. Tetapi kalau kita nak buat terbalik tadi, aku percaya pada hadis, tapi aku tak percaya Imam Mahdi mai, dia jadi macam tak berapa logik. Betul tak? Dia nak percaya hadis saja. Hadis percaya. Tapi orang hak nak mai tak percaya ni, payah dia nak buat macam konteks hak AB tadi. Kalau setakat tak percaya hadis, Imam Mahdi yang betul bertubuh fizikal tu mai, boleh terima lagi. Tapi kalau percaya hadis tapi tak percaya orang nak mai, orang kata apa tu? Tak masuk akal lah. Hadis dia hang percaya, tapi dia nak mai hang tak percaya. Dia tak boleh. Yang kita nak percaya dua-dua. Hadis tentang kedatangan dia pun kita percaya, kedatangan dia di akhir zaman pun kita percaya. Tetapi hak tak bolehnya apa je? Hadis pun tak percaya, Imam Mahdi pun tak tahu ke mana. Baik. Hukuman di sini ialah saya nak bawa satu riwayat. Kita pi kepada bab yang pertama tadi. Saya sebut salah seorang imam yang menulis kitab tentang kehadiran Imam Mahdi ni, nama Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitab dia Sawa'iqul Mukhriqah. Kitab dia yang kedua Al-Qaulul Mukhtasar fi Alamatil Mahdiyil Muntazar. Kita nak rujuk kepada kitab hak nombor 2, Qaulul Mukhtasar fi Alamatil Mahdiyil Muntazar. Dalam kitab tu dia bawa satu riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Iskafi. Dia ambil riwayat salah seorang nama periwayat Abu Bakar Al-Iskafi dalam kitab Abu Bakar tadi yang bernama Fawaidul Akhbar. Jadi dia ambil hadis tersebut, dan saya nak bentang hadis tersebut malam ni untuk kita melestarikan hukuman bagi orang yang mengingkari kedatangan Imam Mahdi. Jadi secara bahasa Melayu, ayat yang mudah, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mendustakan kedatangan Dajjal, maka kafirlah dia. Dan barang siapa yang mendustakan kedatangan Al-Mahdi, juga kafirlah dia. Barang siapa yang mendustakan kedatangan Dajjal, dia anggap Dajjal tu cerita dongeng, Dajjal tu bohong, jadi kafirlah dia. Dan satu lagi, barang siapa yang mendustakan Al-Mahdi, kedatangan dia, maka kafirlah dia. Baik, dengar betul-betul lah. Kita takut bila kita belajar hadis, kita faham ikut otak kita sendiri. Apa yang dimaksudkan dengan kafir? Yang dimaksudkan dengan kafir oleh ulama-ulama ialah, kafir di sini bermaksud mengingkari salah satu daripada dua benda yang kita sebut di depan tadi. Kafir di sini bermaksud mengingkari tentang adanya hadis-hadis, mengingkari tentang adanya periwayatan-periwayatan tentang kedatangan Al-Mahdi. Satu lagi ialah mengingkari tentang kedatangan Al-Mahdi dalam bentuk sosok tubuh fizikal itu sendiri. Jadi kafir di sini bukan sebenarnya kafir mutlak yang boleh mengeluarkan dia daripada Islam. Sebab apa? Sebab bab Imam Mahdi bukan termasuk perkara pokok dan usul dalam akidah kita. Ke ada tadi percaya dan beriman kepada Imam Mahdi dalam 6 tu? Ada ke tak? Tak ada. Dia tak boleh mengeluarkan seseorang tu sampai jadi kafir. Sebab dia hanya perkara furuk dalam hal akidah. Perkara furuk, dia hanya kafir bermaksud mengingkari. Bukan kafir mutlak yang keluar daripada agama Islam. Jadi lepas ni bila kita baca hadis ni, jangan nak cepat memvonis orang lain. Jangan cepat nak hentam orang lain. Hang tak percaya Dajjal mai? Kafir lah. Mana dalil? Oi, hadis tu ustaz baca semalam. Padahal ustaz hurai lagu lain. Hang tak percaya Imam Mahdi mai? Aku tak percaya. Hang tak percaya hadis dia? Tak percaya. Hang tak percaya dia akan datang? Kafir lah. Sebelum ni kalau kita faham demikian, tolong ubah balik corak pemikiran kita. Yang dimaksudkan kafir di sini ialah cuma mengingkari hadis dan mengingkari kedatangan dalam bentuk tubuh badan ataupun fizikal dia. Bagi orang yang nak meneruskan kajian, sebab dia benda furuk dalam agama. Jadi bagi setengah orang, satu grup dia kata tak perlu memperbesar-besarkan isu ni sebab dia benda furuk. Hang nak baca-baca tapi tak payahlah nak membesar-besarkan.
Yang kedua, kalau kita juga nak memperbesarkan dari sudut nak cari bahan-bahan, nak cari makrifah, nak cari pengetahuan, nak cari ilmiah tentang tanda-tanda akhir zaman yang ada keterlibatan dengan Imam Mahdi, go on. Go on. Jadi bagi saya di sini, hadis tadi saya pecah dua. Bagi orang yang nak percaya hadis dan percaya Imam Mahdi, jangan cepat-cepat melontarkan tuduhan kafir kepada orang yang tak percaya. Maksud lontar di sini, jangan tuduh kafir mutlak dan keluar dia daripada Islam. Hak yang kedua pula, hak tak mau percaya tu, jangan pula, hadis ni biarlah betul, hadis ni perawi dia kuat ke, hadis ni sanad dia kuat ke, hadis dia matan ni kuat, akibat tak mau percaya sampai kita sanggup mengatakan hadis ni, palsu kot, hadis ni maudhu' kot, hadis ni gharib kot. Sebab dikatakan bahawa riwayat daripada Ibnu Khaldun, dia mengatakan salah seorang periwayat bagi hadis ni adalah salah seorang yang diiktiraf sebagai pemalsu hadis. Salah satu periwayat pemalsu hadis. Tapi kita kena tengok juga orang yang lontarkan tuduhan ni. Siapa dia? Ibnu Khaldun ni terkenal dan berkemahiran. Otentik dia bidang apa? Sirah, sejarah dan pengembaraan. Dia tak ada otoriti dan otentik dalam bidang hadis. Walaupun begitu, kita hormat pandangan dia. Kita terima pandangan dia, tapi sebab dia tak ada otoriti, kemahiran dan berkepakaran bidang ni, ulama-ulama buat tak tahu je lah. Sebab itu, sebab dia tolak salah seorang periwayat tadi, dia terus menolak terus konsep Al-Mahdi. Hanya kerana menganggap salah seorang periwayat tu ialah orang yang memalsu hadis, dia tak terima terus adanya konsep Imam Mahdi. Benda ni dongeng-dongeng saja dalam agama, rekaan dan dibuat-buat. Ni bahaya juga lagu ni. Hanya kerana benda tu kita tolak terus riwayat kuat hak lain. Dah seorang hak lagu tu, kalau nak kata dhaif ke, kalau nak kata palsu, lepas tu hak sahih tu nak tolak ke mana? Hak sahih tu dia menguatkan hak lain. Jadi kita kena pandai timbang. Sebab kitab banyak, hadis banyak, sahabat banyak yang riwayat. Jadi salah seorang Grand Sheikh Al-Muhaddisin, iaitu Syekh Abdullah bin Sadiq. Tak ada kena mengena dengan Sadiq Segaraga. Syekh Abdullah bin Sadiq saja. Dia ni Grand Sheikh dalam bidang muhaddisin. Cuma untuk bab Imam Mahdi dia kata apa? Dia kata barang siapa yang mengaku, barang siapa yang mendakwa, barang siapa dia klaim dirinya adalah Imam Mahdi, sebenarnya dia telah melakukan kedustaan, pembohongan dan penipuan. Dia kata kalau hari ni ada orang dakwa, ada orang klaim, ada orang nisbahkan dia ni adalah Imam Mahdi yang Allah nak lantik di akhir zaman tu, sebenarnya dia sedang berbohong, menipu dan berdusta. Dan berdosalah, sambungan, berdosalah bagi mereka yang mengaku dan membenarkan dakwaan dia. Tiba-tiba ada seorang mengaku Imam Mahdi, kita pun mengaku. Betul tu, tengok dengan sifat dia kuasa Imam Mahdi sungguh. Kita membenarkan dakwaan dia jadi Imam Mahdi, kita pun jatuh pada tahap berdosa. Sedangkan tiada sesiapa pun yang mengetahui tentang hakikat sebenar Imam Mahdi kecuali selepas kemunculan dia yang hakiki dan sebenar. Jadi bila dia betul-betul muncul dan diiktiraf oleh semua orang ramai, barulah kita boleh mengiktiraf dia Imam Mahdi. Jadi kalau hari ini dia seorang saja mengaku dan 2-3 orang pengikut dia kata Imam Mahdi, boleh tak kita nak kata dia Imam Mahdi? Sebab Imam Mahdi ni kita kena relate dengan hadis Nabi, sifat-sifat dia. Kalau nak kira mengaku ni, siapa-siapa boleh mengaku tak? Hak ciri-ciri hak ada. Contoh Imam Mahdi berdahi luas. Saya dahi luas juga. Aku pun nak mengaku juga. Imam Mahdi bertelinga pepes. Saya seorang saja bertelinga pepes. Nak tahu telinga pepes macam mana? Cuba tengok telinga saya. Orang lain biasa telinga macam ni. Tak, kalau kata nak mengaku ni, pasal saya bukan nak mengaku ni. Saya nak tengok contoh kalau kata nak mengaku. Telinga pepes, dahi luas aku ada. Telinga pepes pun aku telinga pepes. Boleh nak mengaku. Kita sedar kita ni siapa? Siapa kita ni nak mengaku Imam Mahdi? Tu saya nak cakap. Memang orang dia relate, ada banyak kenangan dia, terus saja nak mengaku. Jadi kita kena faham betul-betul bahawa dia adalah benar-benar insan pilihan Tuhan yang akan dihadirkan dan dimunculkan di akhir zaman kelak sesuai dengan kebenaran yang telah diilhamkan dan
diwahyukan oleh Allah dan disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ni saya minta maaf sebab tak boleh panjang-panjang. Memang saya pun tak berapa sihat, tak berapa segak. Tadi pun dah mai jauh dengan Mat dengan Nazih ni. Jadi saya sudahilah malam ni dengan 4 bab 4 topik ni. Pertamanya secara umum muqaddimah, yang kedua nama-nama ulama dan kitab karangan mereka yang menceritakan tentang hadis kedatangan Imam Mahdi. Bab ketiga ialah sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis daripada Nabi tentang kedatangan Al-Mahdi, dan yang keempat tadi yang terakhir hukum mengingkari kedatangan Imam Al-Mahdi. Dan insya-Allah pada pertemuan yang kedua kita akan bermula dengan asal usul Imam Mahdi, nasab keturunan Imam Mahdi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.